Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera yang saya ucapkan kepada semua penonton pada hari ini. Jadi, nama saya Muhammad Hazim bin Hamzatul Ahmad selaku pengacara anda pada hari ini. Jadi, selamat datang saya ucapkan ke wacana Rumah Sastra, iaitu sebuah ruang perbincangan ilmiah yang akan mengupas karya sastra secara lebih mendalam dan juga kritik. Jadi, pada hari ini saya akan membincangkan sebuah cerpen yang cukup menyentuh perasaan dan syarat dengan nilai kemanusiaan, iaitu cerpen Ramadan dan Cerita Lezat. Namun begitu, dalam wacana ini saya tidak hanya akan menceritakan sebagai jalan cerita cerpen tersebut. Sebaliknya, saya menjemput tetamu yang hebat-hebat berada untuk memberikan kritikan penganalisisan terhadap cerpen ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan tetamu kita yang pertama, iaitu Cikgu Nur Alisha Damia binti Abdul Muhtar yang bergaya orangnya pada hari ini. Jadi Cikgu Alisha, sihat? Alhamdulillah, sihat. Berbentuk dengan tuan penulis. Alhamdulillah, sihat. Jadi seterusnya kita pergi ke tetamu yang seterusnya, iaitu Dr. Nur Alia Maizara binti Nasri yang cantik jelita orangnya pada hari ini. Jadi Dr. Alia punya, apa khabar Dr.? Khabar baik, alhamdulillah, sihat. Penulis. Alhamdulillah. Dan tidak melupakan juga tetamu kita yang ketiga, iaitu tetamu kita yang lemah lembut peribadinya, iaitu Datin Nur Azmina binti Khairul Anwar. Apa khabar? Apa khabar Datin? Terima kasih penerusi yang kacak lagi bergaya. Terima kasih. Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Jadi, pada hari ini kami berempat akan membincangkan ataupun memberikan kritikan penganalisisan bagi cerpen yang bertajuk Ramadan dan Cerita Lezat. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit berkaitan dengan penulisnya. Jadi, penulis bagi cerpen tersebut ialah Razana binti Muhammad, atau nama panggilannya adalah Zana Ghazali. Beliau telah dilahirkan pada 26 Oktober tahun 1973 dan dilahirkan di Pasir Mas, Kelantan. Seterusnya, izinkan saya pula menerangkan sebuah sedikit berkaitan dengan kritikan penganalisisan. Jadi, kritikan penganalisisan ini ialah satu pendekatan dalam kritikan sastra yang meneliti karya secara terperinci dan sistematik dengan memberi fokus kepada unsur-unsur dalam teks seperti tema persoalan, plot, watak, gaya bahasa dan juga struktur. Dan izinkan boleh saya untuk menceritakan sedikit sinopsis berkaitan dengan cerpen ini. Jadi cerita ini ia mengisahkan seorang cucu yang menghabiskan masa bersama neneknya, iaitu Nenda, sepanjang bulan Ramadan. Jadi sepanjang mereka bersama ini, Nenda banyak berkongsikan pengalaman hidupnya dari segi pengajaran tentang agama, kesabaran dan juga nilai kehidupan. Jadi cucu ini juga banyak belajar daripada Nenda berkaitan pengajaran ini. Seterusnya pula, cerita ini juga menekankan kehangatan hubungan keluarga di mana momen sederhana seperti buka puasa bersama atau mendengar cerita lama membawa pengajaran yang mendalam dalam kehidupan mereka. Akhirnya cucu itu menyadari bahawa pengalaman dan juga nasihat orang tua ini adalah harta yang tidak ternilai. Jadi, Cikgu Alisha, selepas saya baca sinopsis ini, apa cerita dia? Jadi, jangan Cikgu Alisha cakap dia pasal keempat, ala-ala kita tengah raya ni kan? Sabar, tuan penulis. Kita nikmati dulu suasana perbincangan kita pada hari ini. Cerpen ini sebenarnya mengisahkan tentang seorang cucu yang menghabiskan masa bersama nindanya sepanjang bulan Ramadan. Sambil berbuka, Nida menyampaikan kisah-kisah lama dan nasihat yang syarat dengan nilai agama, kesabaran serta pengajaran kehidupan. Akhirnya, cucu tersebut menyadari bahawa pengalaman dan ilmu daripada orang tua itu merupakan harta yang paling berharga berbanding menghabiskan masa tanpa arah. Oh, saya ingatkan yang dia ni akan bagi inspirasi rendang ke apa? Jadi Cikgu Alisha, sebagai pakar dewan kita pada hari ini, apa isi sebenar dalam cerita ini? Dan cikgu pun janganlah serius sangat, komentar saya. Jangan risau, tuan penerusi. Hari ini saya datang bukan nak rontan orang. Saya datang cuma nak kongsi cerita saja. Tapi kalau Azim asyik tanya pasal rendang je, mungkin saya kena pertimbangkan balik niat saya. Alamak, okey, saya fokus. Silakan.
Baiklah, sekiranya kita teliti semula cerpen Ramadan dan cerita Linda ini, tema utamanya ialah kepentingan memelihara warisan keluarga. Hal ini bukan sekadar penceritaan biasa, tetapi merupakan penyampaian nilai yang bersifat reflektif dan mendalam. Pengarang menegaskan bahawa warisan bukan sahaja merujuk kepada harta fizikal seperti tanah atau rumah pusaka, tetapi turut merangkumi pengalaman, cerita serta nilai kehidupan yang diwariskan daripada generasi terdahulu. Perkara ini menunjukkan bahawa warisan berperanan penting dalam membentuk jati diri seseorang. Hal ini selari dengan pandangan tokoh sastera kita iaitu Dr. Hanafi Ibrahim. Beliau sering menekankan pendekatan sosiologi sastera, di mana karya sastera itu bertindak sebagai cerminan masyarakat. Melalui cerita Linda ini, kita nampak bahawa bagaimana masyarakat kita cuba untuk mempertahankan identiti dan asal-usul di dalam arus pemodenan kini. Ibarat pokok tanpa akar. Azim, kita nampak gah di luar, tetapi sebenarnya kosong dekat dalam kalau tak tahu sejarah kita sendiri. Setuju tu cikgu. Sebab tu Linda dalam cerita ini digambarkan macam akib bergerak kan? Dia simpan segala memori untuk disuap kepada cucunya supaya identiti itu tidak hilang. Tepat sekali Dr. Alia. Dan untuk mengukuhkan tema warisan tadi, pengarang telah menyelitkan beberapa persoalan yang sangat mendalam dan mencerminkan realiti sosial kita. Pertama, keberanian mengubah haluan hidup. Kita dapat lihat kepada watak Tok Saman atau Subedar Haj Shaman. Mereka bukan calang-calang orang, mereka merupakan tentera British yang kejayanya penuh dengan darah dan konflik. Tapi mereka mempunyai keberanian yang luar biasa untuk tinggalkan semua itu demi menjadi pendagang yang damai. Seperti yang Dr. Hanafi kata sebentar tadi, sastera merakam nilai moral masyarakat. Dan di sini kita nampak nilai mencari keredaan Tuhan lebih utama daripada pangkat atau kekuasaan. Selain itu, persoalan adab menuntut ilmu turut diketengahkan. Walaupun watak Aning atau saya telah menuntut ilmu di universiti dan berkemungkinan memiliki pengetahuan sejarah yang lebih luas, dia tetap memilih untuk mendengar dengan penuh tekun dan hormat. Dia tidak memotong percakapan Linda serta tidak menunjukkan sikap seolah-olah dirinya lebih mengetahui. Lebih mengagumkan, dia mengutamakan kesopanan dalam setiap interaksi. Hal ini merupakan satu tamparan yang keras kepada kita semua. Ilmu setinggi mana pun sekalipun tidak akan bermakna sekiranya adab terhadap orang tua kita abaikan. Situasi ini mencerminkan norma masyarakat Melayu yang amat menitik beratkan ilmu melalui adab. Menarik pendapat cikgu tu. Tapi pendapat saya pula, keberanian Tok Saman itu juga satu bentuk protes terhadap sistem penjajahan waktu itu. Betul tak cikgu? Benar sekali Datin Azli. Itu satu sudut pandangan yang sangat tajam. Dan persoalan terakhir kita pada hari ini ialah konflik antara kehendak ibu bapa dan cita-cita anak. Tok Saman berdepan dilema apabila ayahnya ingin menginginkan dia kekal menjadi pahlawan dan pendekar, sedangkan hatinya lebih cenderung kepada dunia perniagaan mengikut darah keturunan moyangnya. Konflik antara jiwa dan tanggungjawab impian diri ini adalah salah satu isu sosiologi yang sangat hidup sehingga ke hari ini. Pengarang berjaya mengolah persoalan yang sejagat ini sehingga kita sebagai pembaca boleh menghayati dan mengaitkannya dengan realiti kehidupan semasa kita. Sentap saya dengar pendapat yang diberikan oleh cikgu itu. Saya rasa nak balik minta maaf dekat nenek saya. Pandai betul perbahasan ni. Jadi dari tema warisan sampai ke konflik jiwa. Terima kasih Cikgu Alisha atas kupasan yang sangat berbaloi itu. Dr. Alia, saya tengok Dr. Awak tu tebal macam buku sejarah je tu. Siapa watak yang paling hangat dalam cerita ni? Boleh tahan tebal jugalah saya punya nota hari ini. Terima kasih pengerusi. Baiklah, jika kita teliti dengan lebih mendalam, watak-watak dalam cerpen ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan latar yang dibina oleh pengarang. Gabungan ini
digambarkan sebagai seorang yang warak, bijaksana dan penuh pengalaman hidup. Perwatakan ini diperkukuh melalui latar tempat seperti serambi rumah, pusaka, pangking serta cahaya lampu minyak tanah yang mewujudkan suasana tradisional dan damai, khususnya pada bulan Ramadan. Kalau kita bayangkan suasana malam yang sunyi, angin sepoi-sepoi, bahasa dan nenda yang bercerita dengan penuh perasaan, memang boleh buat kita reka mendengar. Nenda ini ibarat arkib bergerak kerana semua kisah keluarga tersimpan dalam ikatannya. Bezanya, arkib ini tidak perlukan capaian internet, semuanya sudah tersedia. Menarik tu Dr. Alia. Tapi kenapa pengarang pilih suasana malam Ramadan? Ada sebab tertentu ke? Soalan yang sangat baik Cikgu Alisha. Sebenarnya, latar malam Ramadan ini melambangkan ketenangan dan keberkatan. Dalam suasana inilah hubungan antara generasi dapat diperkukuh. Ia juga memberi ruang kepada watak adenin untuk benar-benar menghayati setiap cerita yang disampaikan oleh Nenda tanpa gangguan. Seterusnya, watak adenin atau saya pula digambarkan sebagai seorang cucu yang sangat beradab dan menghormati orang tua. Walaupun beliau berpelajaran, beliau tetap merendah diri dan mendengar dengan penuh hormat. Jika kita bandingkan dengan situasi masa kini, mungkin ada yang lebih gemar meluangkan masa dengan telefon pintar. Namun, adenin memilih untuk bersama Nenda. Boleh dikatakan beliau bukan menyelusuri media sosial, tetapi menyelusuri kisah keluarga dan jauh lebih bermakna. Dr. Alia, adakah sikap adenin ini dipengaruhi oleh latar juga? Ya, betul tu Datin Azmina. Sikap adenin sangat dipengaruhi oleh latar masa dan suasana. Malam Ramadan tenang memberi peluang kepada beliau untuk lebih menghargai kehadiran Nenda. Ini menunjukkan bahawa latar bukan sekadar latar belakang, tetapi turut membentuk sikap dan nilai dalam diri watak. Selain itu, kita lihat pula dalam watak Pok Saudagar Sama yang sangat menarik. Beliau mengalami perubahan besar dalam hidup, daripada seseorang tentera kepada seorang saudagar berjaya. Perubahan ini berkait rapat dengan latar tempat yang luas, iaitu dari tanah Malabar di India Selatan hingga ke Kelantan. Latar ini menggambarkan perjalanan hidup beliau yang penuh cabaran dan pengalaman. Maksudnya latar tu macam membantu perkembangan watak ya? Tepat sekali Pengerusi Azim. Latar sebenarnya memainkan peranan penting dalam membentuk perwatakan Tok Saman. Jika dahulu beliau berjuang di medan perang, akhirnya beliau berjuang dalam dunia perniagaan. Bezanya, kali ini bukan dengan senjata, tetapi dengan usaha dan kebijaksanaan. Akhir sekali, watak Maimunah juga tidak kurang penting. Beliau digambarkan sebagai seorang wanita yang lemah, lembut dan mempunyai latar belakang yang baik. Kemunculan beliau sangat berkait dengan latar tempat, iaitu di stesen kereta api Basi Emas. Latar ini menjadi titik pertemuan antara beliau dan Tok Saman, sekaligus menjadi permulaan kepada hubungan mereka. Menarik. Jadi latar tu ada nilai simbolik juga ya? Ya, betul tu. Stesen kereta api itu melambangkan permulaan perjalanan baharu dalam hidup mereka. Bukan sahaja kereta api yang bergerak pada mula itu, malah Tok Saman juga bergerak. Selain itu, latar masyarakat turut menunjukkan penyentuhan dua budaya, iaitu Arab dan Melayu melalui perkahwinan mereka. Ini membuktikan bahawa latar dalam cerpen ini bukan sahaja menggambarkan tempat, tetapi juga membawa nilai budaya dan identiti. Kesimpulannya, watak dan latar dalam cerpen ini saling melengkapi antara satu sama lain. Latar menghidupkan watak, manakala watak memberi makna kepada latar. Tanpa latar yang kuat, watak-watak ini mungkin tidak akan memberi kesan yang mendalam kepada pembaca. Baik. Besar wajah yang diberikan oleh Dr. Alia tadi. Baik, Datin Azmina, saya nampak macam banyak benda yang ingin dikatakan tu. Jadi apa pendapat daripada Datin Azmina pula?
saya tengah fikir kenapa plot ini retrospektif sangat. Banyak teknik kilas balik menceritakan sejarah Tok Samad. Kelebihannya memang kita faham sejarah keluarga secara mendalam. Tetapi kritikan saya, strukturnya panjang dan berlapis sampai boleh buat pembaca hilang fokus pada alur utama watak ademik. Terlalu banyak info sejarah dan nama tempat sampai rasa berat kepala nak bayangkan. Maksud nanti macam mana ni? Pertama sekali, kalau kita perhatikan, plot cerita ini banyak menggunakan teknik kilas balik ataupun flashback. Maksudnya, cerita sekarang sering kembali kepada kisah masa lalu, terutamanya tentang Tok Samad dan sejarah keluarga mereka. Bagi saya, teknik ini sebenarnya menarik sebab pembaca dapat faham dengan lebih mendalam tentang latar belakang keluarga, nilai-nilai yang diwarisi dan juga sejarah yang berkaitan dengan watak utama. Jadi, cerita ini bukan sekadar kisah biasa, tapi ada unsur sejarah dan warisan di dalamnya. Tapi pada masa yang sama, ada juga sedikit kelemahan. Bila cerita terlalu banyak bahagian masa lalu dan disusun secara berlapis, kadang-kadang pembaca boleh rasa agak keliru ataupun hilang fokus dengan jalan cerita utama, terutamanya kisah watak saya iaitu Adenik. Jadi pembaca kena betul-betul ikut alur cerita untuk faham keseluruhannya. Kalau dari segi plot, macam mana pula ya, Datin, Alzina? Selain itu, dari segi plot inya dengan sisipan naratif, sebenarnya cerita utama bergerak secara normal, tapi pengarang selitkan juga beberapa cerita lain seperti kisah nenek, sejarah Tok Samad, perang Mapilah dan juga perjalanan perdagangan dahulu. Perkara ini sebenarnya menambah keunikan cerita sebab kita dapat lihat gabungan unsur sejarah, budaya dan juga pengalaman hidup dan satu cerita. Namun begitu, kadang-kadang bila terlalu banyak maklumat sejarah ataupun nama tempat yang disebut, pembaca mungkin rasa cerita itu agak berat sedikit. Jadi mereka perlukan masa untuk membayangkan situasi dan memahami apa yang berlaku dalam cerita ini. Secara keseluruhannya, saya rasa plot cerpen ini sebenarnya sangat menarik kerana berjaya menggabungkan unsur sejarah, kekeluargaan dan juga nilai spiritual seperti Ramadan dan Islam secara harmoni. Banyak mesej yang boleh kita ambil daripada cerita ini, terutamanya tentang warisan keluarga dan nilai kehidupan. Cuma dari segi tempo cerita, ia bergerak agak perlahan sedikit, jadi pembaca perlu bersabar untuk benar-benar menyelami maksud dan inti cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang. Itulah sedikit perkongsian santai daripada saya tentang plot cerpen ini. Harapnya perkongsian ini dapat membantu kita memahami cerita ini dengan jelas. Wah, hebat belaka ucah daripada tamu kita pada hari ini. Terpegun saya mendengarnya. Baiklah, nampaknya pencinta ilmu kita sudah makin terang hari ini. Terima kasih kepada semua panel ataupun tetamu jemputan pada hari ini. Kesimpulannya, janganlah kita menjadi cucu yang hanya mencari lenda untuk menginginkan duit sahaja. Tapi carilah lenda ini untuk menjadikan warisan sejarah yang tak ternilai harganya. Jadi kita jumpa lagi mungkin pada episod yang akan datang. Sekian, terima kasih.